Memang susah hati bila anak tak boleh nak tidur malam. Kita dah ngantuk ni, tapi anak tak ngantuk-ngantuk lagi. Jom saya tunjukkan cara tekanan point untuk anak senang tidur malam. Sebelum tu, tekan dulu button tambah. Jom kita belajar. Step yang pertama, kita akan tekan daripada sini dan kita tarik ke sini. Buat macam ni. Perlahan je, tak payah kuat-kuat sangat. Daripada belakang telinga ni, tarik ke bawah, lepas dan tarik ke bawah, lepas. Ulang 10 kali. Kemudian, dekat bahagian betis ni, kita ramas macam tu. Ramas dekat bahagian betis. Ramas sampai ke tapak kaki. Just ramas saja. Lepas buat 2 step tu, anak kita insya-Allah akan rasa lebih selesa. Dalam masa yang sama, boleh try gunakan minyak Calming Kids. Minyak Calming Kids ni, minyak daripada bunga chamomile, sangat membantu untuk menenangkan anak kita. Lagi-lagi kalau anak yang ada masalah ADHD dan autistik, memang sangat sesuai gunakan Calming Kids. Dapat sesuatu daripada video ni? Nak belajar urut? Masuk live sekarang.